Adik balik dulu tau ayah. Nanti adik datang lagi. Assalamualaikum ayah. Salah gambar ni. Aduh nak. Mana gambar? Ayah. Sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. Tandas sekejap lah. Ayah! Itu macam Faris tu. Okey tak? Okey, aku cuma sakit kepala sikit lah. Dah jom pergi bilik aku dulu, jom. Kau ni. Duduk dulu. Kalau nah, makan ni dulu. Okey, terima kasih. Hei, macam hal lah kau ni. Dah kau lihat dulu. Kalau nanti apa-apa jadi naik sekali lagi jatuh ni, susah aku. Gerak dulu. Baik. Thank you. Okay, baik. Sekejap. Mana yang angin kawan aku pergi semalam Aku bawa tak Aduh, aku tak bawa lah pula. Aku rasa aku kena pergi cari lah, beli. Aku betul-betul memerlukan ni. Aku rasa aku pergi beli minyak angin dulu lah kot. Tak boleh tahan ni. Oh, ni ada kedai runcit ni. Aku rasa sini mesti ada jual.
Assalamualaikum ayah. Ayah, semalam waktu adik buat kerja, adik tertengok gambar ayah. Adik teringat waktu adik dengan ayah dulu. Adik terbayang-bayang ayah. Semalam adik ternampak wajah badan macam ayah. Tapi itulah, adik tersalah orang. Adik rindu ayah. Adik tak pernah lupa ayah. Ayah sentiasa dalam ingatan adik tahu. Adik tak pernah lupa ayah. Nanti adik akan cuba jadi orang yang baik macam ayah. Adik sayang ayah. Assalamualaikum ayah. Adik balik dulu. Kenyataan berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak sepadan.